Kalau asa pihak jumpa kedai kola kering pas atau kedai persyarat ke saat ni tambah harga, iaitu naik harga ke saat ni tu, kita boleh ceng, iaitu kita boleh lapor kepada polis. Kita boleh ceng kepada polis, kita boleh ceng kepada beradu ke saat ni tu. Di segi orang penambah duit. Di segi harga biasa tu 10 kau. Patut apabila demo ada persyarat ke, demo ada kola kering tu, dia naik harga. Jadi 15 ko, jadi 12. Jadi menambah lah harga pada dia kat saat ni tu, kita boleh ceng dia kak. Iaitu mengikut turut ni lah. Turut bawah ni. Kita boleh ceng. Ceng kepada polis tak. Kedai ni menambah dari segi biasa tu harga 10 ko, tetapi kalau asa ada bak pacaran, kalau asa pakai guna kola kering pas, dia naik harga, menambah harga, kita boleh ceng mengikut turut ni. Sebab masa sekarang polis dadu tu dia duk higak banyak dah. Dari segi ke atas tu banyak dah kena kedi iaitu cokong. Apabila tipu pecacun, tipu rakyat, tipu fok-fok orang beli ke saat ni tu, orang panggil kena kedi cokong. Dari segi nama harga ke, dari segi naik harga ke saat ni tu. Harga faktor pihak belakang dari segi kedai jual beli ke, dari segi orang beli. Pakat pihak sama rata, insya-Allah.